salah memahami satu ayat Quran. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Mereka ni ada tanda di wajah mereka itu kesan daripada sujud. Maka inilah yang menjadi salah faham kebanyakan orang. Apa yang berlaku? Bila jadi salah faham tu, apa yang berlaku? Diusahakannya untuk lebamkan dahi dia. Sehingga ke tahap dia usaha. Lagi tak dapat. Tiap-tiap malam sebelum tidur. Dan tiap-tiap subuh sebelum keluar kerja. Mula sekali yang dia belik cermin. Tak jadi lagi. Kadang-kadang 2 kali tengok cermin tu. Tak jadi lagi. Apa tu? Kita bimbang pada, kita bimbang pelik sangat ni. Dia ambil satu ketui bata otak kat dahi dia masa tidur. Ataupun tidur dia menerap bawah dahi dia ketui bata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kita sambung kitab Penawar Bagi Hati. Muka surat 86. Baris yang keempat daripada atas, iaitu berkaitan dengan 6 kedudukan benar. Bermula daripada muka surat sebelah, kita dah baca sampai yang keempat. Sambung dia. Yang kelimanya, tu apa dia tadi lah. Iaitu jenis benar yang seterusnya. Yang kelima, benar pada segala pekerjaan, apapun perbuatan dia, apapun yang berlaku pada diri dia, gerak-geri, tingkah laku atau kedudukan dia, semuanya itu benar. Maksudnya tak bohong, bukan palsu, dan semua itu kerana Allah, bukan kerana yang lain. Itu maksud dia. Dengan bahawa adalah ia dengan kelakuan yang tiada menunjuk ia atas suatu daripada yang di dalam hatinya. Maknanya pada makna seragam, dia serupa. Apa yang dia tonjolkan, apa penampilan dia, sebiji macam tu dekat hati dia. Melainkan hatinya bersifat dengan dia. Itulah dia. Kalau hati dia kerana Allah, luarannya pun kerana Allah. Tapi kalau luaran dia, kita lihat macam kerana Allah. Tak apa. Kita tak tahu apa yang ada pada sudut hati seseorang. Kita tahulah tentang diri kita. Tentang diri orang kita tak tahu. Jadi Islam tak suruh kita sangka buruk, sangka baik. Tengok luaran dia, Masya Allah, penampilan dia, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah dia tu, daripada apa yang dipakai atas sampai ke apa yang dia pakai di bawah, semua itu kita tak boleh untuk menyangka buruk, kita sangka baik. Masya Allah, Alhamdulillah, dapat sahabat macam ni, ada juga orang yang macam ni dan sebagainya. Ayat-ayat yang menunjukkan kita ni memang tak sangka buruk.
tiba-tiba di sudut hati dia bukan yang tu. Kan? Di sudut hati dia, maka itulah dia duduk kat sini yang kelima. Apa dia? Tak capai lagi maksud benar. Jadi yang benar tu, apa yang dia luar sopa yang dia dalam. Apa yang dia dalam sopa apa yang dia lakukan, apa yang dia buat, apa yang dia tunjulkan. Baik. Sampai kat situ dah titik. Kita nak faham. Bahkan terkadang adalah ia riak. Sekiranya kalaulah hati dia bukan kerana yang kita sangka baik tu. Kan? Tak apa, tak ada masalah apa. Kan? Bila dia kerana yang lain, kerana orang nak menunjuk, itulah riak. Riak maksudnya apa dia? Maksud nak bagi orang tengok semata-mata. Lantas dia nak kepada pujian tadi tu. Mesti ada sesuatu yang dia nak daripada orang yang dia tunjuk perbuatan dia. Nak puji, nak kedudukan, nak duit ringgit. Macam-macam nak lah. Manusia yang hidup ini. Maka di situlah keluar ada satu perkataan nama dia riak. Bila riak sahaja yang Allah tahu, Allah yang hukumkan seorang itu riak, bukan kita, maka tak gunalah segala pujian ke atas diri dia. Tak guna pujian ke atas diri dia. Tapi kita jangan sangka buruk. Kita alhamdulillah. Tahniah kita ucap, seronok kawan dengan dia. Sebaliknya, dia bukan macam tu. Dia bukan macam tu. Jadi kalau orang sanjung dia, orang puji dia, sehingga orang iktiraf dia, sehingga orang bagi kedudukan mulia kepada diri dia, bagi jawatan kepada diri dia, tak apalah. Seronok dia pasal yang itulah tujuan dia, itulah matlamat dia. Tapi adakah bertambah pahala di sisi Allah Ta'ala? Tak. Pasal apa? Pasal bukan kerana Allah. Itu dia. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili sebut dalam kitab dia ni. Seperti menzahirkan ia akan khusyuk anggotanya. Jalan slow-slow supaya orang kata dia ni orang yang takwa tinggi ya. Ataupun cara dia jalan dengan sopan santun, tunduk keluar daripada rumah dia, lagi tak sampai kedai, tunduk tangan dobat macam tu dekat jalan raya. Apa itu? Dahlah kalau sungguh macam tu, bukan kerana siapa, lillah, alhamdulillah. Sebab orang nak sangka buruk ke dia, ni tak guna punya orang nak menunjuk kat kita. Tak pasal-pasal, pahala pindah ke dia. Pasal apa? Bukan kerana siapa pun. Dah macam tu dalam sehari dua. Dia dah dapat mimpi yang pelik-pelik, rasa macam takut lagi kalau aku meninggal, aku duduk dalam kubur, apa jadi kat aku dalam kubur. Dia berubah secara total terus. 100% berubah. Dan perubahan yang berlaku pada diri dia agak peliklah sikit. Kawan-kawan yang taubat pun, kawan-kawan yang insaf pun tak macam tu. Punya duk tunjuk jalan macam tu jalan tu. Tak apalah masing-masing orang dah. Kalau sungguh dia lillah, kat situlah makam dia di sisi Allah. Kalau dia nak simpati, nak puji, nak itu ini daripada makhluk, mungkin dia dapat, mungkin dia tak dapat. Sisi Allah Ta'ala minta maaf. Pasal apa? Saya bukan kerana Allah. Allah Ta'ala nak bagi bukan kerana dia. Itu contoh dia seperti menzahirkan ia akan khusyuk. Sama ada nampak khusyuk itu dalam bentuk jalan, sembang, pergaulan dia dan sebagainya. Kalau sungguh dia lillah, bukan kerana itu ini, bukan kerana riak, maka disitulah ganjaran yang Allah Ta'ala bagi dan simpan untuk dia kecapi akhirat besok. Kalau tidak, tak ada apalah yang kita sebut kerana Allah, riak pada tubuh badan dia, pada gerak-geri ataupun kelakuan dia. Dan di dalam hatinya seperti dipuji akan dia. Dia nak orang sanjung, puji, ada nama. Itu ini.
Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, salah satu contoh yang kita nak bawa di sini, kan, yang berkaitan apa yang kita sedang bicarakan ni sebelum nak masuk yang keenam ni, kan, salah satu daripada dia. Dan kita sebut apa agama sebut, kan, kita sebut apa yang agama sebut. Tapi begitulah, bila agama sebut ni, ada setengah yang rasa kena kat aku, betul-betul Ustaz bancuh aku, betul-betul kena kat aku dan sebagainya. Macam mana kan dah agama sebut, kan? Apa ni duk kata ke orang? Ya nak kata kat siapa? Kan? Agama sebut pun untuk kita kata ke orang, kan? Apa dia tu? Iaitu salah memahami satu ayat Quran. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Mereka ni ada tanda di wajah mereka itu kesan daripada sujud. Maka inilah yang menjadi salah faham kebanyakan orang. Apa yang berlaku? Bila jadi salah faham tu, apa yang berlaku? Diusahakannya untuk lebangkan dahi dia. Sehingga ke tahap dia usaha. Lagi tak dapat. Tiap-tiap malam sebelum tidur. Dan tiap-tiap subuh sebelum keluar kerja. Mula sekali yang dia belik cermin. Tak jadi lagi. Kadang-kadang 2 kali tengok cermin tu. Tak jadi lagi. Apa tu? Kita bimbang pada, kita bimbang pelik sangat ni. Dia ambil satu ketui bata otak kat dahi dia masa tidur. Ataupun tidur dia menerak bawah dahi dia ketui bata. Atau dia punya duk hantuk-hantuk sebelum tidur. Tak pasal-pasal bengong. Kan? Ini kita takut salah faham. Dah Ustaz, yang tu tak worry Ustaz. Kan? Rasa saya pun saya tak setuju yang tu. Kan? Tapi Ustaz, untuk dapatkan tanda ini, jadi kita sujud tu, satu lama. Yang kedua tu, tekan lah, biar terkoyak sejadah tu. Kan? Tidak cara tu? Tak betul. Jadi, apa maksud ayat ni? Jadi baca ni kita kena faham dah. Baca pandai dah. Dengar taranum dengan tajwid apa semua.